Squat, senang gerak. Squat, sada. Kanan lurus. Pandang depan. Bergerak ke kiri, pusing. Hadap ke belakang, kiri, pusing. Hadap ke hadapan, belakang, pusing. Bergerak ke kanan, kanan, pusing. Dari kiri, cepat jalan. Hormat ke hadapan, hormat. Bergerak ke kanan, belakang, pusing. Hentak kaki. Berhenti. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Saya akan menerangkan tentang cara rawatan awal luka irisan di tapak tangan. Barang yang diperlukan: air bersih, iodin, kapas atau kain kasar. Cara merawat luka: alirkan air bersih ke bahagian luka. Bersihkannya dengan menggunakan kain kapas kasar. Letakkan iodin. Ambil kain kasar dan letak di bahagian luka. Cara membalut: lipatkan 1 inci ke dalam. Letakkan tangan mangsa di tengah-tengah kain anduh. Bawa penghujung kain hingga ke pergelangan tangan. Kemudian silangkan. Ikatkan kain ke bawah. Kemudian ikatnya dengan buku sila. Kemaskan ikatan. Siap. Saya akan menunjukkan 2 jenis ikatan. Pertama, simpulan tindih kasih. Caranya begini.
Siap. Kegunaannya ialah ia akan menjadi tali pandu keselamatan atau menyelamat. Kedua, ikatan balak. Caranya begini. Siap. Kegunaannya ialah ikatan sementara untuk menaikkan atau menurunkan beban seperti tongkol atau kayu.